Walaupun syarikat kami kan, Kopi Rakyat ni status dia Bumi Putra, tapi tak bermakna kita tak perlu memohon sijil halal ni. Kopi Rakyat merupakan satu jenama kopi yang bermula daripada jalanan, daripada street. Ya, kita 100% kita pakai biji kopi daripada tempatan, daripada Johor sendiri. Kita dekat Kopi Rakyat kita pakai biji kopi Liberica dan campuran dengan Robusta. Dari kopi jalanan dan kini membuka kafe dalam pusat membeli belah, pengasas dan pengarah Kopi Rakyat Group, Muhammad Zulkhairi Razali, yakin bahawa kopi tradisional Malaysia mampu melebarkan sayap untuk menawan pasaran rantau Asia. Kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu mencari halal tu wajib. Walaupun kita ni brand Bumi Putra, kita kena ada sijil halal. Dia sebenarnya tak rugi. Dia dalam masa yang sama, dia boleh mengukuhkan lagi kita punya jenama, lagi membuat orang percaya dengan jenama kita. Sebab sijil halal ni dia bukan makanan tu halal semata-mata. Dia lebih kepada soal kebersihan, soal keselamatan makanan. Jakim punya sijil halal ni dia merupakan international punya sijil. Jadi dia banyak boleh diguna pakai di banyak negara. Jadi kita dekat Kopi Rakyat ni optimis kan. Saya kalau boleh saya nak tembus pasaran Kopi Rakyat ni ke Singapura, ke Indonesia. Just kita daripada Johor ke Singapura sebelah-sebelah. Jadi saya pandang ke arah itulah. Menyedari kepentingan memperolehi pensijilan halal untuk industri makanan dan juga minuman, beliau turut diperkenalkan dengan program Halal to You oleh Maybank Islamic. Ini merupakan permohonan pertama, first time, kali pertama kita pohon sijil halal melalui program Halal to You oleh Maybank Islamic. Maybank Islamic banyak tolong kita daripada segi penyediaan dokumen. Diorang tunjuk ajar kita macam mana nak memohon sijil halal tu. Yang paling best sekali, dia tak mengenakan sebarang charge dekat kita. 3 bulan je dah settle sijil halal kita. Selepas kita dapat sijil halal kan, ada banyak corporate company yang approach kita. Dalam masa yang sama kita dapat expand kedai. Dia sebenarnya lebih mengukuhkan kita punya brand Kopi Rakyat tu sendiri. Saya sangat-sangat puas hati dengan kemudahan yang disediakan oleh Maybank Islamic. Dan yang paling penting sekali, Maybank Islamic dia user friendly. Kita dekat Kopi Rakyat juga, memang kebanyakannya produk yang kita pakai merupakan daripada Maybank Islamic. Seperti merchant terminal machine, corporate credit card yang kita pakai pun juga daripada Maybank Islamic.